Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Kita mulakan dulu malam ni dengan Al-Fatihah lah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey guys. Ada sikit problem malam ni. Saya tak nak ada masalah sebab kita malam tahun baru kan. Jadi saya akan tutup live ni. Sebab dia gini guys, itu hari saya pergi camping. Saya masuk hutan kan. Korang tahu saya masuk hutan kan. 2 malam saya live dekat dalam hutan, dekat dalam kereta dengan hutan. Saya pakai data tau. Internet data. So tak kena ban. Tak kena report, tak kena ban. Betul tak? Kau nampak tak? Tak kena report, tak kena ban. Tak kena shadow pun. View pun tak kena shadow. Tapi, bila macam gini, belum apa-apa dah kena sekat, dah kena report, and then dah kena shadow, and then kena ban. Jadi, suatu dalam hutan tu, member saya dia bagi tahu dekat saya lah. Dia kata, bro, dia orang detect wifi kau lah. Bermakna dia detect wifi. Bermakna kalau se-live daripada sepakai wifi rumah ni, dia dapat detect. Sebab ni TM kan. Jadi dah bincang mana-mana nak tukar. So yang ni saya nak pakai data internet, saya nak tengok. Yes, IP address. Betul. Dia detect melalui IP address. Sebab pelik. Kita semua pelik kan. Dia kacau sangat. Saya nak tutup yang ni. Saya akan hantar link baru dalam Telegram Tim Walabot. Sorry Facebook, stay. Koyak dia orang guys. Koyak. Koyak teruk dia orang ni. Setuju tak? Kan? Apalah yang takut sangat dengan Syed Azri ni. Bukannya kita ni makan orang ke? Mana ada makan orang kan? Tak apalah. Dia selagi mana dia orang mampu nak buat, dia buat. Kan? Tak apa. Kita buat baru. Kau setuju? Kita buat Semalam ni pun live tak lama. Kan? Okay. Cun. Okey, cantik. Dapat pun. Okey, cantik. Dah dapat. Okey. Pakai gambar ni. Kau pergi dekat ni Azri live. Okay. Wifi. Try. Buat baru Apa ada orang teruk sangat. Okey. Okey.
Okay, live, Sir Azri live. Okay. Sir Azri live. Okay, dapat. Sir Azri live. Shadow. Okay. Dah. Yang ni sepakai data. Sepakai data. Saya tak tahulah bertahan ataupun tak bertahan, but sepakai data lah. Sementara sekejap kita share ni kan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. الله Jap, nanti moderator. Lajunya komen. Ya Rabbi salli. Okey, Wiranegara. Boleh juga Wiranegara kau tak follow aku, lepas tu kena di moderator. Benda. Ala Muhammad ya Rabbi jaga sabar bertenang. Wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Laju sangat komen lah. Semua nak di moderator lah. Macam mana ni? Hurmati Rabbi semua nak di moderator lah. Bi barakatihi. Aduh. Al-husna. Okay, cepat Kamina Lini. Kamina Lini. Allahumma salli ala. Lagi seorang lagi. Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Khairul. Dah 3 orang cukup. عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan Tim Walabot. Terima kasih. Sorry lah, maaf ada technical sikit. Kita nak test tengok kita punya TikTok ni pasal awal dah kena report. Okey. Sebelum malam ni tak lama, sekejap je sampai insyaAllah dalam lebih kurang 40 minit je. Sebab malam ni ada dah janji dengan wife Mami Onang But tadi kita VC dalam Telegram Tim Walabot. Kita VC dalam Telegram Tim Walabot, ada beberapa perkara lah yang kita sampaikan.
guys, kita hari ni adalah hari terakhir lah untuk tahun 2025 dalam kalender Masihi lah. Kalender Islam belum lagi. Saya tak ada nak cerita apa sebenarnya. Tak ada apa sangat lah yang saya nak sampaikan. Cuma, alhamdulillah, kita semua bersyukur lah. Sepanjang tahun 2025 ni, kita dah, banyak yang kita ni, yang daripada dulu tak faham, dah mula faham. Apa itu politik. Betul tak? Dah mula tahu dah mula faham, dah mula kenal, dah banyak benda dah. Dan sepanjang 2025 ni juga, kita dah didedahkan dengan macam-macam kenah, macam-macam perangai. Kan? Situasi politik, orang politik, kakitan kerajaan, semualah, termasuklah raja-raja Melayu pun, kita semua terdedah dengan perkara tu. Alhamdulillah, kita kena bersyukur dekat situ. Dan paling kita kena bersyukur sebab kita bukan walanon. Walanon ke? Paling kita kena bersyukur kita bukan walanon. Kalau kita walanon macam apa? Kau rasa? Kita kena bersyukur dekat situ lah. Ini saya punya perkongsian lah. Dan 2025 ni juga saya nak mohon maaf lah kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, ataupun apa-apalah yang mungkin korang tak suka lah. Saya minta maaf banyak-banyak lah. But, this is Azri. Dia memang, dia cakap apa yang sepatutnya dia cakap. Cuma kadang-kadang, yelah, kita manusia kan. Tak lari daripada kesilapan. Terlepas cakap tu biasalah. Kan? Saya minta maaf. Tadi pun nanti walabok pun kita minta maaf juga. Kan? 2026 ni ujian berat untuk kita lah. Ujian berat untuk kita, khususnya ujian berat untuk tim Walabot. Ujian berat untuk tim Walabot sebab tim Walabot faham. Kalau mereka dekat luar ni, mereka tak berapa nak faham. Mereka tahu tentang politik, tapi mereka tak nampak the real war yang sebenar. Tapi bagi tim Walabot, mereka faham peperangan yang sebenar tu dekat mana. Jadi 2026 ni akan jadi satu ujian berat lah kepada semua, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Tetapi 2026 ni juga, insyaAllah lah, tamatnya revolusi politikus yang ada ni. Guys, kita ni sebenarnya, kalau saya nak ajak kita berfikir sama-sama, kita berfikir lah. Kita ni dalam revolusi, guys. Sekarang ini adalah satu revolusi, kalau korang nak berfikir. Revolusi yang bermula daripada 2018. Revolusi apa? Revolusi di mana rakyat berani untuk menukar kerajaan. Bayangkan, 2018, UMNO, parti Melayu yang 60 tahun lebih, merentah. Akhirnya telah dihumban oleh rakyat pada 2018. Parti yang dalam dunia, jangan percaya, dalam dunia, parti politik yang paling lama memerintah sesebuah negara adalah UMNO. Mungkin silap, boleh pergi cek. UMNO BN ni parti yang paling lama memerintah dalam dunia. 2018, rakyat Malaysia ajar UMNO ni jalan keluar. Tombangnya. Itulah bermulanya revolusi. Di mana kesedaran rakyat, kebangkitan rakyat dan beraninya rakyat untuk melakukan perubahan. 2018. Semasa tu bersama dengan UMNO BN lah, tapi tahniahlah kepada rakyat yang berani untuk melakukan perubahan. Dan sehingga hari ini revolusi tu masih berjalan. Revolusi tu masih berjalan. Sehari demi hari revolusi tu masih berjalan. Yang mana daripada 2018 sampai hari ini, semakin hari semakin ramai rakyat yang tahu apa itu politik. Apa itu kuasa politik? Apa itu orang politik, pejuang, politikus, semua dia orang tahu. Setuju tak? Setuju dengan saya tak? Start 2018 sampai sekarang ni, korang ni pun macam tu lah juga. Korang ni mesti baru je ni. Sebab apa? Ada kesedaran. Kesedaran korang ni. So, itu adalah revolusi. Masih berjalan. Contoh macam tim Walabot lah. Tim Walabot daripada berapa orang, hari ni dah 86,000 orang. 86,000 dah dalam tim Walabot. Yelah, ada yang mungkin dah delete account, but satu jumlah yang banyak. Yang mana dalam tim Walabot ni, dalam Telegram tim Walabot ini, mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan orang politik. Mereka bukan pemimpin. Mereka bukan NGO. Rakyat. Tim Walabot ni rakyat. Yang mana kesedaran tu menyebabkan mereka bersama untuk berjuang bersama-sama.
Revolusi lah. Dan saya bagi tahu daripada 2008 saya start politik ni, saya start berjuang, saya tak pernah jumpa kumpulan yang ni lah non-partisan ni yang berjuang gila-gila ni. Tak ada. Kalau ada pun parti politik ataupun di NGO. Tapi Timbalan Board ni tak. Daripada umur belasan sampai yang dah tua, daripada yang golongan profesional, profesor pun ada. Bukan macam Anwar Ibrahim lah, ni profesor betul. Anwar Ibrahim tu profesor bendanya. Dengan Salim Kokang tu, ni profesor betul. Doktor ada, cikgu, pesara kerajaan, polis, tentera, semua ada dalam tu. Sampailah kepada makcik kantin, suri rumah, semua ada dalam Timbalan Board. Rakyat yang nak tahu apa yang sedang berlaku dan nak berjuang bersama-sama. Ini manis dia. So, kita dalam satu revolusi yang nakkan perubahan yang baik. Tapi nak sampai kepada perubahan yang baik tu, kita mesti berlakunya revolusi dulu. Mana-mana dalam peradaban dunia sekalipun, dia mesti berlaku satu revolusi. Kebangkitan rakyat, satu revolusi yang besar untuk rakyat faham, tahu, dan barulah kita boleh reset. Kita boleh tukar, kita boleh cuci untuk membina balik negara yang lebih baik. Reborn. Saya bawa misi reset, reborn ini daripada 2018. Kalau siapa ikut saya daripada zaman Facebook, kalau siapa ikut lah, saya bawa reset, reborn, reset, reborn, reset, reborn. Kenapa? Sebab saya nak reset dengan reborn. Sebab apa? Sebab kita nak Malaysia yang lebih baik. Bukan untuk kita. Apa yang kita buat hari ini bukan untuk kita. Kita buat untuk anak, cucu, cicit kita. So now, dalam proses revolusi. Revolusi secara besar-besaran. Kenapa? Kerana dia melibatkan korang semua. Korang lah. Rakyat. Dia bukan orang politik je. Kita semua ni terlibat. Kita sedang terlibat. Termasuklah korang yang tengok ni. Kalau tak buat apa ke tengok live aku. Ni lah cerita pasal politik. Bukannya cerita pasal artis ke, skandal ke, gosip ke, tak ada. Korang terlibat lah. Sebab apa? Nakkan perubahan, nakkan kesedaran yang ada tu untuk masa depan negara ni. Okey. Dan hari ni kita dapat tengok revolusi yang bermula daripada 2018 tu menyebabkan orang Melayu bersatu. Orang Melayu bersatu. Dekat bawah ni pun orang Melayu bersatu. Yang tak bersatu pemimpinnya je. Bermakna revolusi 2018 ini dia bergerak ni, dia mencapai kejayaan yang mana kesedaran orang Melayu tu sendiri. Nakkan kepada penyatuan orang Melayu dan Timbalan Board lah. Kita tak peduli parti apa, kau parti sekalipun kita tak peduli, yang penting orang Melayu kena bersatu. Kita nakkan kepada itu, penyatuan orang Melayu melangkaui politik kepartian. Dan sepanjang revolusi ni, daripada 2018 sehingga hari ni, kita tengok keburukan politikus-politikus. Betul tak? Korang tengok keburukan politikus-politikus. Korang nampak betapa rakusnya mereka. Betapa gilanya mereka. Sehingga kan parlimen dijadikan sarkas. Korang malu tak? Saya malu. Saya malu. Saya yakin korang semua malu. Tengok parlimen jadi sarkas. Ini kerajaan kami, suka hati kami lah. Menjerit-jerit macam beruk mayir dalam parlimen sampai ditegur oleh Sultan Selangor ni. Parlimen ni. Kenapa? Kerana politikus ni. So, ni juga satu revolusi. Revolusi di mana kita melihat, mengenal. Oh, inilah dia politikus. Oh, ini teruk. Rupanya macam ni, rupanya. Kita tengok mereka tak peduli pun pasal rakyat. Apa yang mereka dapat, mereka fikir adalah tentang diri mereka. Perebutan kuasa antara mereka, apa yang mereka dapat dan bukan untuk rakyat lah. Jadi, 2018 sampai hari ni kita dah tengok satu persatu lah revolusinya. 2018 apabila bermulanya revolusi ni, revolusi untuk kita ubah negara ni, kebangkitan orang Melayu menjadi asas yang pertama lah. Dan itulah yang menyebabkan UMNO waktu itu, parti yang ditolak oleh orang Melayu sendiri, kemudiannya disokong oleh PAS waktu itu. PAS sokong UMNO. UMNO menang lah di beberapa pilihan raya. Kena nampak, momentum tu nampak. Setibat. Menggerakkan kempen penyatuan rumah ni, penyatuan Melayu ni. Apabila Tuan Mahathir letak jawatan 2020, dia memberikan satu peluang
peluang untuk kita rakyat dan peluang untuk politikus menunjukkan kepimpinan masing-masing. Kepimpinan parti, kepimpinan pemimpin kepada kita rakyat. Dan rakyat juga boleh melihat, boleh menilai, menjadi juri pengadil. Apabila Tun Mahathir meletakkan jawatan 2020, kita dapat tengok bagaimana mereka ni punya berebut kuasa. Saya nak ingatkan kepada semua. Mungkin ada yang tahu, tapi saya yakin ramai yang tak tahu insiden ni. Apabila Tun Mahathir letak jawatan, Yang di-Pertuan Agong waktu itu Sultan Abdullah nak pilih Perdana Menteri. Sebab nak pilih Perdana Menteri, semua ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Mahathir Mohamad. Nampak? Semua ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Tun Mahathir. Jadi Tun Mahathir ni oleh kerana melihat semua ahli parlimen menyokong dia, termasuk Anwar Ibrahim, termasuk Zahid Hamidi, termasuk Tuan Guru Haji Hadi, termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Tun Mahathir bagi tahu, kalau macam gini kita akan buat kerajaan perpaduan yang mana tidak ada pembangkang lagi dalam ini, supaya mereka tak bergaduh lagi. Supaya parti ni tak bergaduh dengan parti ni, orang ni tak bergaduh. Sebab apa? Kita nak selesaikan masalah negara. Kerana waktu tu COVID baru nak start. 2020. Jangan percaya saya cakap. Boleh pergi baca balik kenyataan Tun Mahathir. Semua ahli parlimen 221 sokong Tun Mahathir. Jadi Tun Mahathir demi memikirkan negara ini, nak buat kerajaan perpaduan supaya politikus tak bergaduh. Mereka tak setuju. Anwar Ibrahim tak setuju. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak setuju. Zahid Hamidi tak setuju. Tuan Guru Haji Hadi pun tak setuju. Oleh kerana mereka semua tak setuju, maka Yang di-Pertuan Agong buat kiraan sekali lagi. Jadi maknanya yang mula-mula sokong Tun Mahathir tu tak boleh, mereka buat pula. Dan kali ini side PH sokong Anwar Ibrahim. Side penyokong Tun Mahathir sokong Tun Mahathir. Side Zahid Hamidi sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Musuh, seteru. Yang mana UMNO ni dikatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai parti yang korup, parti yang pecat dia, parti yang inaya dia, parti skandal. Tetapi demi untuk mendapatkan kuasa politik, dia bekerjasama. Jadi oleh kerana apabila pemilihan dibuat, maka Tun Mahathir tak dapat, Anwar Ibrahim pun tak dapat. Sebaliknya Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Kemudiannya diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Itu satu episod revolusi. Revolusi kepada kita semua. Rakyat melihat betapa rakus tamaknya politikus ini. Mereka tak pedulikan pasal rakyat. Mereka hanya memikirkan kedudukan mereka dan parti mereka. Betul tak? Setuju tak? Mereka tak peduli pun. Malah bekerjasama dengan musuh pun tak mengapa. Kerana alasan mereka, ini politik. Your friend is my friend, your enemy is my friend. Macam itulah. Mereka tak fikir pun. Sebab apa? Sebab rakyat bukan keutamaan mereka. Yang penting adalah kuasa. Dan Tun Mahathir bagi tahu waktu itu, jangan percaya dengan UMNO. UMNO tak boleh dipercayai. Jadi rakyat melihat. Siapa yang melihat waktu itu melihat. So apa yang berlaku? Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. UMNO berada dalam kabinet. UMNO parti yang kalah pilihan raya jadi kerajaan. Tak sampai sepenggal. Tak sampai 22 bulan dah jadi kerajaan balik. Parti yang menang pilihan raya, PKR, jadi pembangkang. Revolusi. Kenapa? Kerana tamak. Kerana kepentingan. Kalau memikirkan soal rakyat, mereka sokong Tun Mahathir. Sebab Tun Mahathir tak nak politikus bergaduh. Tapi mereka tak fikir itu semua. Jadi parti PKR yang menang pilihan raya 2018 jadi pembangkang. Belum pernah berlaku dalam dunia. Belum pernah. Boleh pergi cek. Tak payah saya pergi cek. Parti yang kalah pilihan raya jadi kerajaan. Parti yang menang pilihan raya jadi pembangkang. Tanpa melalui pilihan raya. Belum pernah berlaku. Biasa yang berlaku adalah coalition. Kerjasama. Parti yang kalah kerjasama dengan parti yang menang untuk duduk dalam kerajaan. Sebaliknya apa yang berlaku di 2018, parti yang menang pilihan raya, guys, 2018, mereka bertanding guna logo PKR.
semua yang menang tu, bersatu ke apa semua ni, bertanding guna logo PKR. So PKR tu jadi pembangkang. Belum pernah berlaku. But this is berlaku. Dalam Malaysia ni. Dalam dunia ni Malaysia je. So, satu revolusi untuk rakyat tengok, rakyat tahu, dan politikus yang ada. Jadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, demi kepentingan diri dia, it's not about rakyat. Jangan katalah untuk rakyat. Jadi Perdana Menteri. Kemudiannya, Zahid Hamidi buat move. Yang Tun Mahathir bagi tahu jangan percaya, buat move, dan menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin hilang majoriti. Sehingga memaksa Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan. Rakyat tengok episod ini. Rakyat melihat episod ini. Zahid Hamidi ada kes mahkamah. Tok Mat Hassan bukan ahli parlimen. Ismail Sabri pun terkejut beruk sebab dia pun tak sangka dia sebagai naib presiden jadi Perdana Menteri. Ya. Tanya Ismail Sabri, dia sampai sekarang dia terkejut. Betul ke aku di Perdana Menteri? Dia pun terkejut dia jadi Perdana Menteri. Sebab dia bukan presiden, dia bukan timbalan presiden parti. Tetapi itulah UMNO. Demi nak kuasa, tak apa. Tolak Pak Mat El. Yang penting, UMNO dapat kuasa, UMNO ada bajet, UMNO dapat projek. So, Tan Sri Muhyiddin Yassin tu, yang percaya kepada UMNO, jatuh disebabkan oleh UMNO tu. Kemudiannya, UMNO tu angkat Ismail Sabri yang dia pun terkejut. Saya tak tahu betul tak betul lah. But, revolusi untuk politikus juga, Pak Mat El tiap kali dia bangun tidur, dia tengok cermin, dia kata, betul tak betul aku PM. Tiap kali dia bangun tidur, dia tengok cermin, dia macam tak percaya dia Perdana Menteri. Sebab dia tak pernah terfikir pun sampai ke tahap itu, ke level itu. But, rezeki kepada Pak Mat El. Orang yang baik lah. Kita tengok waktu tu. Apa yang berlaku, macam mana pemilihan, dia orang nak memilih apa semua. And then, ugut menggugut. Rakyat tengok. Sehinggalah, berlakunya sign MOU. Supaya Anwar punya side sokong Ismail Sabri. Ingat elok dah? Tak elok lagi. UMNO sendiri bagi tekanan kepada pemimpin dia. Sehingga Ismail Sabri dibu dalam Perhimpunan Agung UMNO. Bu. Dan akhirnya Ismail Sabri yang tak berapa nak berani sebab dia terkejut jadi Perdana Menteri, dia pun bersetuju untuk bubar parlimen. Ni, revolusi ni. Daripada 2020 ni, Tun Mahathir letak jawatan ni. Muhyiddin Yassin dapat, Bersatu dapat. UMNO dapat balik. And then, pilihan raya 2022. Tak ada siapa-siapa dapat majoriti. UMNO pun tak menang. Perikatan Nasional pun tak menang. PKR pun tak menang. Siapa pun tak menang. Dan kita menyaksikan, kita melihat bagaimana Zahid Hamidi menipu yang di Pertuan Agong waktu itu. Kita tengok bagaimana mereka ni menyalahgunakan kepentingan parti mereka ni untuk ahli-ahli parlimen ini. Yang mana kita saksi tengok. Demi kepentingan masing-masing ini, mereka melanggar perlembagaan yang ada dalam negara. Bukan saja undang-undang, tetapi perlembagaan yang mana hak ahli parlimen itu dicabuli kerana tidak mengikut arahan parti. Revolusi politikus. Rakyat nampak, melihat. Dan sebab itulah makin ramai orang yang nak ambil tahu pasal politik. So, ni proses dia kan. Jadi, dapatlah kepada Anwar Ibrahim. Yang mana tidak mengikut perlembagaan. Masih banduan 5 tahun ada edar. Kita melihat semua ni. Dapatkan Anwar Ibrahim. Siapa sokong dia? UMNO. Parti yang puluh tahun Anwar Ibrahim maki hamun, sokong Anwar Ibrahim. Untuk rakyat? Tak. Untuk orang Melayu? Tak. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kepentingan mereka sendiri. So, revolusi yang berlaku ini, rakyat melihat dengan cukup jelas, cukup cantik. Dan kita kenal politikus-politikus yang ada. So, Bersatu dah. UMNO pun dah. PKR pun dah. Sekarang ni, revolusi belum berakhir. Belum. Revolusi belum berakhir lagi. Kita belum sampai kepada reset tu lagi.
Revolusi yang Allah dah tetapkan ini adalah sunnatullah. Dia berulang-ulang. Kalau kita nak berfikir. Jadi, bersatu dah. Tasi Mudi Yassin. UMNO pun dah balik. Bagi peluang. Anwar cukup bagi peluang. Mungkin lepas ni PAS pula akan diberi peluang sebagai Perdana Menteri. Adakah PAS boleh menerajui negara? Kita tak tahu. Sama macam Bersatu dulu. Mereka lawan rasuah. Mereka lawan korupsi. Mereka lawan YNDB Najib. Tapi apabila mereka memimpin, lebih kurang sama juga. Cuma tak teruk macam UMNO. Dapat kat UMNO balik, haru biru juga. Dapat kat Anwar Ibrahim, broker paling maut yang pernah ada dalam negara ni, nama dia Anwar bin Ibrahim. Betapa teruk menjijikkannya kepimpinan yang ada hari ni. Jadi lepas ni kalau pergi kepada PAS, adakah PAS akan mampu mengatasinya? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi sepasti dan saya yakin, revolusi yang sedang berlaku ini nak memberikan kita pengajaran. Jadi, saranan saya, nasihat, cadangan, pendapat saya, terpulanglah. Bukan saya nak mengajar, tidak. Tak kisah siapa kita sekalipun, baik ahli parti ke, tak ahli parti ke, rakyat ke, atas pagar ke, tak atas pagar ke, kita menyaksikan apa yang sedang berlaku ini. Enjoy the game ni. Kita tengok, kita enjoy, kita tengok politikus yang mabuk kuasa. Kalau selepas ini PAS akan naik sebagai Perdana Menteri, kita tetap check and balance. Kita tetap pantau mereka. Sebab orang belum dapat kuasa, dia tak sama dengan dapat kuasa. Itu yang berlaku pada Tasi Mudi Yassin. Belum dapat kuasa, dia cakap macam elok lah. Dah dapat kuasa, cerita lain. Samalah juga dengan Pak Mael. Nampak baik. Tapi bila dah dapat kuasa, dah jadi cerita lain. Anwar Ibrahim, lawan korupsi, lawan rasuah, bla 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 bla. Dah dapat kuasa, nah ambil kau. So, manusia diuji. Kita diuji, mereka lagilah diuji. Jadi, ke depan ini, anda kata PAS diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru, yang ke-11. Kita tengoklah. Tak payah nak beria, kita pantau, kita tengoklah. Adakah PAS mampu? Saya tak tahu. Sebab belum diuji lagi. Dia tak sama dengan uji di negeri ni. Negeri lain tak sama. Setakat Kelantan dengan dua benda je. Kedah boleh. Tak sama, tak sama. Ujian untuk kerajaan pusat ni besar. Ujian je cukup dahsyat. Tengok tu, pendedahan yang dibuat oleh Cikgu Bat. Baru pangkat tentera, panglima tentera tu. Dah ada skandal dah. Kalau skandal lawa tak apa, muka macam Mak Lampir. Sorry lah, bukan aku tu, tapi memang Mak Lampir aku. Kalau kau tengok gambar kat Cikgu Bat tu, tengok aku tengok pun macam apa benda lah. Biarlah ada stage sikit, selera sikit, macam Mak Sabu. Tengok Mak Sabu dulu. Yang spender mah tu kan. Adalah, okey lah juga perempuan ni kan. Ini tengok muka macam Mak Lampir. Itu ujian. Ujian. Ujian apabila berada di tampuk kuasa. Adakah PAS mampu mengharunginya? Wallahualam. Tapi orang lelaki ni dia akan kalah dengan 3 benda lah. Tahta, harta, satu lagi apa? Harta, tahta, apa satu lagi? Tak nak mengaku pula lah. Wanita. Harta, tahta, wanita. Cinggir. Cinggir ke, rit ke apa tak tahulah. But, ujian. Jadi, saya nak minta kepada semua, 2026 ni, akan berakhirlah. Tamatnya revolusi politikus yang ada ni. Revolusi politikus mabuk kuasa. InsyaAllah guys. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab dah berlaku dah penggiliran tu. Dah. Dia tak pergi ke amanah dah. Amanah sebab parti kecil. Amanah ni kena faham, amanah ni kecil je. So dia tak akan pergi kepada amanah dah. Kau jangan cakap, lepas ni nak pergi kepada amanah. Nak pergi kepada DAP. Tak ada. Dia PAS. PAS akan jadi penutup lah. Sama ada dia berjaya ataupun tak berjaya,
setak pasti. Tapi macam saya cakap lah, ujian ni berat. Berat, sangat berat. Cuma kita kena bagi peluang lah pada PAS supaya dia melengkapkan circle yang ada ni. Korang setuju? Saya setuju. Saya nak tengok PAS memimpin. Sebab itu hari ni, apabila berlakunya peletakan jawatan Tan Sri Budi Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan beberapa orang lagi pemimpin-pemimpin bersatu yang memegang tampuk pengerusi Perikatan Nasional di setiap negeri, bagus. Sebab apa bagus? Sebab bagilah pula kepada PAS. Sebab Perikatan Nasional kan diasaskan oleh PAS dengan Bersatu. Jadi cerita dulu tu, Bersatu kan dah dapat peluang. Bersatu dah jadi Perdana Menteri, Bersatu jadi Menteri Besar, Bersatu jawatan itu, Bersatu jawatan ini. Jadi sekarang ini memang layaklah untuk meletakkan jawatan, beri pula kepada PAS supaya PAS memimpin. Setuju dengan saya? Takkan nak bagi Bersatu balik? Tak kisahlah Bersatu Tan Sri Budi Yassin ke, Datuk Seri Hamzah ke, bagi pada PAS lah. Kita nak tengok kepimpinan PAS pula. Rakyat nak melihat kepimpinan PAS. Betul tak? Betul tak betul saya cakap ni? Sebab kita pun tak tahu PAS macam mana. PAS kata dia lawan korupsi, dia lawan rasuah. Kita tak tahu. Dia dapat kuasa besok, barulah kita tahu, baru kita nampak, kita tengok. Tapi rekod pernah ada. Kalau pemimpin PAS ni pernah ada. 2 orang dulu Menteri Pusat. Yes. Hancur. Yes. 2 orang dulu Menteri PAS. Menteri. Sewaktu 2021. Hanyut, babe. Seorang yang kantoi dengan Mawar dalam kereta tu. Mawar, nama Mawar lah. Pergi cek balik. Seorang lagi, kahwin pun dalam telefon. Yes. Menteri PAS. Itu baru menteri tu. Ujian tu. Dah kena buang lah. Seorang tu dah masuk UMNO dah. Jadi ulama UMNO. UMNO memang macam gitulah. Dia kutip-kutip orang macam gini lah. PAS buang dia pun kutip. PAS buang dia pun kutip. Itu waktu lalu. Ke depan kita tak tahu. Perdana Menteri, menterinya, pegawai-pegawainya. It's not easy. Jadi, saya minta, benda ni orang politik, bukan kita. Baik kita sedang menyaksikan, enjoy the show. Ingat saya cakap ni, korang kena nikmati tau show ni tau. Kau kena tengok, kau kena enjoy. Kita jangan sentimental sangat. Kita cakap, wah apa ni nak lagi. Contoh, Bersatu dengan ahli Bersatu, ahli PAS kan. Sekarang kan, duk berbalah, bertekak apa semua. Dia buat apa? Korang jangan jadi bodoh. Pemimpin itu, dia bergaduh ke apa ke semua. Besok kalau dia baik-baik lah. Sebab dia orang politik. Engkau orang bukan orang politik. Engkau orang ni masalah korang. Contoh adik-beradik. Bergaduh. Lama pula tu. Orang kat atas tu dah baik dah. Engkau bergaduh lagi. Pasang muka tak nak tengok apa semua. Kan mangkuk tu. Tak payah. Jangan bergaduh. Biarkan dia orang nak bergaduh ke, dia tak suka ke apa ke, Bersatu, PAS ke, UMNO ke. Biarkan dia orang. Kita enjoy the show. Tengok. Sebab ni tengah berlaku revolusi. Sekarang ni tengah revolusi ni. Sama ada kau orang nak berfikir 2018 bermula revolusi, 2020 kau orang tengok satu-satu ni. Kerakusan politikus mabuk kuasa ni. Jangan katalah politikus tak mabuk kuasa. Ada ke politikus tak mabuk kuasa ni? Ada ke? Mabuk kuasa. Sebab tu saya beritahu macam Cikgu Bat. Cikgu Bat tak layak jadi politikus. Cikgu Bat tak layak jadi politikus. Isyam Jalil tak layak jadi politikus. Mereka bukan politikus. Mereka adalah wira rakyat. Saya tak layak jadi politikus. Kalau aku ni jadi politikus, dah lama lah saya ikut Zahid Hamidi tu. Buat apa nak pergi lawan Zahid Hamidi? Sama lah macam Cikgu Bat. Kalau dia politikus, dia ikut Tan Sri Budi Yassin. Buat apa dia nak lawan? Tak boleh. Sebab kita ni bukan politikus. Jadi hari ni pun satu benda yang saya rasa Alhamdulillah bersyukur, rakyat melihat. Rakyat melihat, menilai. Mana yang berjuang, mana yang sembang kari. Mana yang politikus, mana yang sebenarnya wira rakyat. Rakyat menilai hari ni. Jadi sebab itu, ke depan ini, apa saja nak berlaku guys, apa saja nak berlaku, tenang. Cuma, anuar masa dah tak banyak lah. Anuar masa dah tak banyak. Apabila Tan Sri Budi Yassin melepaskan jawatan dalam Perikatan Nasional, dan beberapa orang pemimpin Bersatu melepaskan jawatan dalam Perikatan Nasional, walanon-walanon yang benar otak ini, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Mereka bodoh. Mereka kata Bersatu dengan PAS dah bergaduh dah. Oh, Bersatu dengan PAS bergaduh. Mereka tak faham.
Kenapa mereka mengosongkan Perikatan Nasional? Kerana PAS akan ambil alih kedudukan mengetuai Perikatan Nasional. So, kalau PAS mengambil alih mengetuai Perikatan Nasional, apa tanda dia? Apa tanda dia, guys? Tanda dia, PAS akan memimpin negara. PAS akan jadi Perdana Menteri. Itulah sebab kenapa Perikatan Nasional tu dikosongkan. Termasuklah Ketua Pembangkang. Sebab nak bagi Anwar Ibrahim dapat Ketua Pembangkang balik. Itu pasal kosongkan Ketua Pembangkang, supaya Anwar boleh ambil balik jawatan tu, Ketua Pembangkang. Kan dia ni layak jadi Ketua Pembangkang. Anwar ni layak jadi Ketua Pembangkang je. Ya. Jadi biarkan Walano nak berseronok apa semua. So, korang jangan gundah gulana. Macam saya bagi tahu, kita rakyat, kita bukan siapa-siapa. Kita nak selamatkan negara. Kita dalam tim Walabot ini, Telegram tim Walabot ini, objektif kita bukan kerajaan. Bukan Perdana Menteri. Objektif kita adalah reset. Sebab kita nak kena bulldoze, reset, and then banner balik negara ni. Reborn balik negara ni. Menuju kepada peradaban baru. Sebab tu kita ikut Tun Mahathir. Sebab tu kita ikut Tun Mahathir. Jadi kita enjoy, kita tengok, biar je. Jangan bergaduh. Saya tak nak korang bergaduh. Kita kat orang Melayu ni kena bersatu. Tun bagi tahu orang Melayu kena bersatu. Macam hari ni. Kalau PAS bersama dengan Muafakat Nasional, and then bersatu pun ada, baguslah. Tak bagus ke saya tanya? Baguslah. Habis macam mana ni bersatu ni, apa UMNO ni khianat? Tak apalah. Kan misi kan nak selamatkan negara. Misi kita bukan nak selamatkan negara ke? Misi kita nak selamatkan negara. Sebab tu Anwar Ibrahim dalam ketakutan, sayang. Kau tak nampak ke Anwar takut? Kau tak nampak ke Anwar dalam ketakutan ni? Anwar ugut. Kunan dah kena dah. Benda hari UMNO tu dah kena dah. Ugut. Ugut. Dia tengah ugut ni. Dia takkan apa bertimbang rasa, dia kata. Dia tengah ugut ni. Ugut apanya? Ahli Parlimen UMNO bersama dengan Ahli Parlimen PAS bersama dengan Ahli Parlimen bersatu. Termasuklah Sabah Sarawak akan memilih Perdana Menteri yang baru. So, alhamdulillah. Rezeki untuk kita lah. Sebab tak ada pilihan raya. Ramai orang nak pilihan raya. Betul, saya pun nak pilihan raya lah. Tapi kalau pilihan raya ni, kos lebih kurang dekat-dekat 2 bilion lah. Betul tak? So, pada saya, bagi je PAS peluang untuk lengkapkan circle revolusi ni. Sama ada PAS berjaya tak berjaya, wallahualam. Kita tak tahulah. Siapa Perdana Menteri? Sebab Anwar selalu kata, habis, kalau bukan Anwar, siapa Perdana Menteri? Betul juga. Kalau bukan Anwar, siapa Perdana Menteri? Betul juga kan. Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS. Kenapa tak boleh? Oh, tak sihat. Okey. So, kalau dulu Zahid Hamidi Presiden, Pak Ma'el boleh dilantik. Okey. Dr. Sam boleh? Siapa lagi? Tuan Ibrahim Tuan Aman boleh? Siapa lagi? Taqiyuddin boleh? Taqiyuddin boleh? Ahli Parlimen Kota Baru tu. Sanusi tak boleh lah. Dia aduh, sayang. Korang ni, Sanusi aduh. Dia bukan ahli Parlimen. Nampak? Ni pun korang tak. Ni mula dah ni. School of Politics. Nak jadi Perdana Menteri, kena ahli Parlimen. Perdana Menteri dipilih daripada kalangan ahli Parlimen. Kalau dia bukan ahli Parlimen, tak boleh, sayang. Faham tak? Jangan salah ni. So, mestilah ahli Parlimen. So, Sanusi kena bertanding ahli Parlimen dah dulu. Itu pun belum tentu dipilih. Okey. So, tak lama lagi 5 minit ni. Timbalan Perdana Menteri boleh. Timbalan Perdana Menteri boleh daripada senator. Boleh. Boleh daripada senator jadi timbalan Perdana Menteri. So, insyaAllah lah guys. Kita akan tengok lah. Sikit lagi. Biar dia orang koyak guys. Dia orang koyak. Sebab apa dia orang koyak? Sebab dia orang tahu. Takkanlah kita tak nampak. Kan? Cuma macam saya bagi tahu dah semalam. Berhati-hati, jangan masuk perangkap. Menjelang dalam beberapa hari ni, minggu-minggu ni, tak payah nak pergi ke festival ke, pergi tempat-tempat yang tumpuan orang ramai ke, tak payahlah. Kalau tak ada keperluan, duduk rumah dengan keluarga je guys. Elakkan pergi tempat-tempat festival ini.
Kita tak nak ada benda-benda yang bukan-bukan lah. Kita kena bersiap sedia. Kita nak negara ni aman. Kita harap kepada kecekapan pihak polis lah. Menggagalkan apa saja usaha sabotaj kepada keselamatan negara ni. Kita harapkan kepada pihak polis, kepada pihak tentera kita. Gagalkan apa saja. Cuma, macam saya bagi tahu, apa keadaan, apa situasi pun, mesti tenang. Mesti tenang. Jangan emosi, jangan masuk perangkap. Enjoy the game. Enjoy the show. Tengok dia orang ni. Come on guys. Ni tengah revolusi ni. Takkan kau tak nampak? Timah labuk, of course lah nampak. Sekarang ni saya tanya kau, ada yang kau tak nampak? Okey lah. Soalan. Ada yang kau tak nampak ke? Sebab tu saya cakap, join Telegram Timah Labut. Tak apalah, baru masuk dengar. Dengar lah, tak apalah dengar. Kau dengar, bila selalu dengar VC pun kau orang faham. Memanglah mula-mula kau masuk apa benda dia orang ni. Memang kau tak faham. Sebab tu Timah Labut ni sekarang ada 86,000 dah. Kenapa makin ramai masuk? Sebab makin ramai nak tahu, nak faham peperangan yang sebenar apa. Matlamat kita apa. Matlamat ni bukan Perdana Menteri. Sekarang ni PAS akan jadi Perdana Menteri lepas ni. Adakah itu endgame dia? Tak. Itu bukan endgame dia. Itu nak lengkapkan circle revolusi ni. Bagi kepada mereka memimpin. Tengok mereka boleh atau tak boleh. Barulah kita boleh reset. Tak betul ke saya cakap? Objektif kita nak reset. Samalah mereka pun nak reset juga. Macam sekarang lah ni. Tengah perang ni kan. Ni peperangan. Perang kandak. 2023 comeback. Saya bagi tahu ni perang kandak. Sekarang ni masih perang kandak. 3 tahun ni masih perang kandak. Perang strategi. Perang strategi. Perang yang ambil masa yang lama. Perang yang cukup bermuslihat. Untuk apa? Untuk selamatkan tanah Melayu ni. Untuk apa? Untuk win the war, not the battle. So, kau tak nampak Anwar Ibrahim ni? Takkan kau nak kata Anwar Ibrahim tengah kuat? Kau tengok Salim kunyit kongkang cukup lah. Koyak. Meroyan-royan. Kau tengok Salim kunyit kongkang. Meroyan-royan. Ya Allah. Teruk betul. Saya tak tahu lah, korang tengok ke tak tengok lah. Tapi memalukan lah. Memang, entahlah dia ni. Masuk air pun ada lah saya rasa. Kau tengok tak? Gila tau. Memalukan. Sangat memalukan. Sebab apa? Sebab dalam ketakutan. Dia bila dalam ketakutan ni kan macam itu ke guys? Bila dia dalam ketakutan, dia akan buat macam-macam lah. So, macam Salim kunyit kongkang ni, dia dalam ketakutan yang amat sangat lah. Sebagai contoh macam ni kan. Dia dalam ketakutan yang amat sangat ni. Dia betul-betul penutup saya nak buat tak lama. Dia tengah ketakutan yang amat sangat ni. Waduh, kesian pun ada kan si kongkang ni kan. Saling lalabot. Dia koyak. Saya bagi tahu. Dia kata, buktikan bila masa dia ada hantar orang deal dengan saya. Dia kata, deal dengan saya. Kan saya bagi tahu. Sekarang ini, orang yang datang ini minta untuk tutup mulut. Sebab Salim kunyit kongkang ini, mulut dia macam buntut ayam. Kau faham kan? Kau tengok mulut dia kan macam buntut ayam. Jadi geng-geng Pak Bul ni, Salim kunyit kongkang. Ni, Pak Bul kau. Zamri, Azam Belen. Termasuklah Datuk Akbar tu. Bengang dengan kau, mangkuk. Jadi dia hantar orang. Minta aku ni supaya tutup cerita katil kunyit. Fahamkan betul-betul Salim kunyit kongkang. Sebab mulut kau tu mulut buntut ayam. Lagi banyak kau cakap. Lagi terlepas cakap. So, memang ada orang nak deal dengan aku ni supaya tutup mulut. Jangan cerita pasal katil kunyit korang ni. Bukan kau tu yang bayar. Ni geng kau, kelompok kau sendiri. Sebab mulut kau macam buntut ayam tak berhenti. Lagi banyak kau cakap, lagi terlepas. Dia orang koyak lah, dia orang bengang lah. Itu sebab Pak Bul nak clearkan, tak nak terkait. Zamri tak nak terkait. Itu pasal kau kena tangkap dengan SPRM. Ni, Saling kunyit kongkang.
Sebab itu SPRM pergi tangkap kau. Walaupun kau lepas, walaupun kau kena tahan sehari je, semalam je, tapi sebab dia orang bengang, mulut kau tu tak berhenti macam buntut ayam. Faham saling kunyit kongkang? Oh, buktikan saya nak pergi deal dengan dia. Bukan kau tu, kelompok kau, geng kau tu. Penat dah cakap kau. Nak mesej kau buta huruf. Nak bagi audio, takut kau pula pergi sebarkan. Dia orang pun takut dengan kau. Lagi satu, saling kunyit kongkang aku nak bagi tahu. Pak Bul tu penjawat awam. Azam Milan penjawat awam. Zamri tu penjawat awam. Engkau bukan penjawat awam. Terbalik non besok, dia orang ada jalan nak selamat lagi tau. Engkau nak selamat apa? Saling kunyit kongkang. Engkau nak selamat kat mana? Bagi tahu aku. At least Pak Bul dulu, dia penjawat awam, dia tahu dia salah, dia boleh jadi saksi. Azam Milan boleh jadi saksi. Zamri tu boleh jadi saksi. Habis kau, dia orang jadi saksi pada kau. Ni saling kunyit kongkang ni lah. Sebenarnya dia lah yang menjadi orang tengah dengan PMX. Kau nak cakap apa? Apalah. Koyak teruk. Tapi dia tak faham ni lah. Orang macam ni macam mana dia cakap kan. Dia dah. Korang pun tengok kan. Dia macam mana kan. Dia kat mana tu? Bila masa hantar orang pergi deal. Allahu Akbar. Punyalah mangkuk. Saya nak bagi korang tengok video ni. Nak bagi korang tengok video ni kejap. Lambat pula ni. Ini betul-betul kelakar guys. Revolusi juga ni. Ini pun revolusi juga. Kalau kau nak berfikir. Revolusi kartel-kartel ini. Revolusi ataupun kita lah. Sama ada yang haram ataupun yang halal. Yang hak ataupun yang batil. Kalau kita nak berfikir lah. Jadi macam kumpulan-kumpulan ini, apabila mereka dapat kuasa, mereka campurkan yang hak dengan yang batil. Macam sededahkan lah. Duit haram dicampur dengan duit halal. Tak boleh guys, tak betul. Cuma kali ni alhamdulillah lah. Sepaham lah, mungkin ada orang tengok. So, macam ni dia orang serang guys. Dia orang nak serang lah. Bukan tengok tu, 770,000 tu like tu dekat TikTok tu. 776,000 tu, 777,000 dah. View 5,300. Dia orang mana mampu guys. Dia orang kotak-kotak banyak ni sampai cium spender pun tak banyak macam ni. Saling kunyit kongkang pun tak ramai macam ni. Beli view dia kata la bot. La bot. La bot. Apalah saling kunyit kongkang ni Teruk guys, teruk. Memalukan. Tapi apa bagusnya? Bagusnya apa? Korang Kalau korang tengok bermakna kau nampak lah. Oh, mereka tengah berkumpul. Serang siapa? Serang Sir Azri. Kenapa serang Sir Azri? Betul tak? Mereka berkumpul, serang Sir. Kenapa dia serang Sir? Sir ahli parlimen. Sir bukan ahli parlimen. Sir pemimpin parti. Sir bukan pemimpin parti. So kenapa dia orang Sir Azri? Korang boleh fikir lah kat situ. Kau mesti fikir dia ni siapa? Takkan dia ni bukan ahli parlimen, bukan pemimpin parti. Dia cakap je kenapa mereka berkomplot serang Sir Azri. Bermakna apa? Sebab dia orang tahulah. Dia orang tak tahu. Tetapi dalam diri dia orang tahu siapa Sir Azri ni. Dia orang semua dalam ketakutan. Takut guys. Tapi ini kelakar Habib. Ini kau kena tengok Habib. Aku cabar engkau bagi tahu siapa. Ini hanya kau nak ambil perhatian kerana kau dah hilang sokongan. Kau nak ambil perhatian, saling minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Ini kelakar Habib. Ini kelakar. Ini memang kelakar. Ini kelakar. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stocking blue. Nampak tak? Semula. Kau nampak stocking lubang tu, kau nampak tak? Stocking lubang lagi tu. Salim minta maaf, saling mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni.
Oh, tu dia. Kau nampak stoking berlubang tu, kau nampak tak? Kopi berlubang lagi tu. Nampak? Aku nak minta maaf kat engkau. Kau punya dayu. Guys. Ni kau nampak. Guys. Pakai baju Versace. Pakai baju ni ribu-ribu. Salim kunyit kongkang. Pakai baju ribu-ribu. Duduk penthouse. Berjaya Times Square. Bodyguard puluh-puluh orang. Kereta belah-belah biji. Duit tabur sana, tabur sini. Beli game berjuta bagi ni. Macam-macam. Cakap rimau bagi rimau. Cakap singa bagi singa. Token pun koyak. Nampak tak? Di luar mungkin nampak engkau ni kaya. Salim. Di luar mungkin nampak engkau kaya. Tapi di dalam engkau ni Salim, engkau koyak dengan aku. Sampai token pun koyak. Kan? Tak adalah, ni bukan fitnah. Lepas tu cepat-cepat dia buka stokin. Dia dah malu. Salim Abdul Rahman. Kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stokin berlubang tu dah hilang sokongan. Kau nak ambil perhatian, Salim minta maaf, Salim mengaku kalah. Aku nak mengaku kalah kat engkau. Sorry Abang Salim, minta maaf. Ni kau nampak kaki aku ni. Oh, tu dia. Kau nampak stokin berlubang tu, kau nampak tak? Kopi berlubang lagi tu. Nampak? Aku nak minta maaf kat engkau. Segak dengan kacak ni, dia tak boleh buat-buat. Segak dengan kacak ni, dia semula jadi tau. Segak dengan kacak ni, tak boleh engkau macam ni, macam saling kunyit kongkang lah. Tak boleh. Kan? Kalau kongkang, kongkang juga. Kalau haprak juga. Engkau tukarlah pakai baju mahal, tunjuk bodyguard ramai, bagi duit. Tak ada, engkau memang haprak. Orang kampung Melayu semua kenal engkau, Salim kunyit kongkang. Kan? Sikit-sikit. Kan? Lepas tu, selak five. Low class. Ada beza dengan Syazri lah. Kan? Kan? Jadi, Salim kunyit kongkang 2026. Aku tak ada nak minta maaf. Dua pilihan. Bertaubat atau perang. So, kau boleh pilih. Kau bayarlah siapa pun nak serang aku, kau plan lah. Dengan kata nak plan, nak letak dadah lah. Nampak? Dia orang plan nak letak dadah dekat Sera. Supaya Sera boleh disimpan dalam penjara. Lepas tu satu lagi plan, komplot pakat, so di supplier, pembekal, pelacuran apa semua, supaya boleh sosmakan aku ni. Lepas tu plan apa? Nak langgar lagi. Dia orang ni, kau tak takut ke yang Allah tetapkan ni? Kau ingat apa? Kau punya ke dunia ni? Ni Allah punya, sayang. Dia punya, bukan kau punya. Jangan rasa diri tu hebat. Aku tak rasa hebat. Jangan nanya orang. Tapi kalau kau nak buat-buatlah. Ingat apa aku takut? Dengan katalah, dia orang tengah pakat sekarang ni, kaitkan Syazri dengan dadah. Nampak? Kaitkan dengan dadah. Lepas tu datang bayar orang. Dia sekarang bayarlah. But, kepada semua, saya tak minta simpati. Tak perlu pun. Tiba-tiba apa saya beritahu? Jangan backup saya. Fikir, guys. Fikir. Siapa Syazri? Bukan siapa-siapa. Yang semua menyerang ni kenapa? Semua menyerang. 1 juta dah. Terima kasih. Salim kunyit kongkang. Tunjuk video kau, stokin kau ya. Laju dia orang tiap-tiap screen. Nampak? Nampak tu? Salim kunyit kongkang. So guys, kita tengah revolusi. Revolusi depan mata kita. Nikmati, enjoy. Dan berjuanglah sebaik yang mungkin. Untuk apa? Untuk berdakwah menyedarkan orang Melayu kepada penyatuan orang Melayu. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingatkan lagi sekali.
Sain mati lawan Anwar Ibrahim. Fahamkan betul-betul. Sain mati lawan Anwar Ibrahim. No mercy. Jangan bagi chance kepada Anwar Ibrahim. Okey? Saya rasa setakat tu je. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Selamat tahun baru 2026. Kita saksikan tamatnya riwayat politikus mabuk kuasa pada 2026 ni. InsyaAllah guys, kita sama-sama saksikan. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Tentang Skrin. Terima kasih Tiwala Bot. Terima kasih moderator semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.